Cuba doktor explain sebenarnya PCOS ni apa benda, penyakit ke? Sebenarnya PCOS ni adalah perubahan yang berlaku pada ovary itu sebenarnya adalah manifestasi masalah hormon yang tidak seimbang dalam badan wanita. Jadi dia salah satu perubahan pada ovary, di mana ovary ada cyst yang kecil-kecil. Kalau kita tengok dekat scan, kita akan nampak rupa ovary itu dia agak besar dan juga dia macam ada rantai mutiara dekat situ. Itu menunjukkan perubahan hormon yang sedang berlaku. Tapi dekat ovary dia tunjukkan sebagai polycystic. Polycystic tu PCOS lah. PCOS lah. Dia ada satu sindrom. Selalunya sindrom polycystic ni, satu dia kena ada ovary tu berupa polycystic. Itu satu daripada dia punya ciri dia. Yang kedua adalah hormon yang tidak seimbang. Hormon kita panggil follicular stimulating hormone dan juga luteinizing hormone, dia tak seimbang. Dia tak serupa macam orang normal hormon dia. Dia ada berkaitan dengan period yang tak betul. Period tak betul ni boleh jadi tak period ataupun periodnya panjang, ataupun waktu tak period ada keluar period. Boleh jadi macam tu. Dan juga dia banyak berkaitan dengan obesity pada wanita.